guys. Bella Astila dah ada dekat stage guys. Tadi saya kata say hi dekat YB betul. Sekarang ni saya nak say hi dekat YB Syed Saddiq dan Bella Astila. Apa khabar Kak Bella? Sihat alhamdulillah. Alright. So kita dah jumpa dah YB Syed Saddiq dan juga Bella Astila. Awal-awal ni Abang Kak, yes, yang mana nak ambil gambar boleh teruskan ambil gambar. Yang mana nak buat live pun, ramai yang buat live ni YB. Kak Bella, ramai yang buat live, nampak? Diorang dah say hi dah dekat live korang. Okay? Alright, so kita continue dengan question tadi. Experience YB. Yes. Tentang kita punya kontribusi habis. Kita nak jawapan daripada YB dan juga Kak Bella lah senang. Alright, so kita mulakan ladies first. Yes, ladies first. Alright, so untuk Kak Bella, saya nak tanya. Experience dapat jadi duta Primavera untuk tahun 2000. Sebab saya rasa macam-macam experience. Macam-macam. Ya, betul. So ada dua kata daripada kami. Assalamualaikum. Puasa ke tak ni? Okay, jarang Bella nervous ni. Bella betul-betul nervous. Like I'm almost cry sebab Bella rasa terharu sangat. Tak sangka sampai penuh macam ni. Tapi please hati-hati sebab ada anak bagi tahu yang lain sebab tadi akaun YB buat di sini. Bagi tahu yang lain. Kita buat di sini. Share juga kepada yang lain. Minta tolong semua. Akaun YB dah kena warning dah. Dengan Primavera is one of the best moment ever. Terima kasih Primavera for having me. And so apa ni lagi Ami? Syahid, mana cakap? Okay, itu juga bagi YB lah cakap pula. Tengok di atas stage dia minta ini. Tak apa, saya ada perjanjian dengan Bella. Bab ucapan mungkin saya buat, bab nyanyi dengan tarian semua Bella buat. Sebab harapan saya takut nanti daripada cuaca baik habis. Sejujurnya saya kena, kalau dalam ratusan kejayaan itu 100%, 95% kejayaan itu disumbang oleh saudari yang berdiri di sebelah saya, Bella Astila. That's the reality. Mungkin ramai tidak tahu. Saya hanya bersetuju apabila Bella yang buat jemputan. Bella malu. Tak, memang betul. Orang lain mungkin tanya besar kemungkinan saya tidak bersetuju. Kerana saya kenal Bella bertahun-tahun. Saya tahu dia merupakan salah seorang ibu yang bekerja keras, berdedikasi, berdisiplin. Dan yalah, saya dah saya ni kadang-kadang workaholic juga. Tetapi jarang saya berjumpa seseorang wanita yang lebih workaholic dari saya. Tapi sambil ada pujian, dia akan ada sedikit cerita yang belum diceritakan lagi. Buka puasa kat sini ya Allah tak boleh macam tu. Hormat itu. Nanti mungkin soalan kedua ketiga. Baik datang daripada Bella. Panjat Gunung Kinabalu lah, nak berenang lah. Tapi yang saya terkejut,
Bella dia sahut semua cabaran tu. I mean, kita cuba. Bagi mereka yang pernah naik Gunung Kinabalu, atau kalau bukan naik Gunung Kinabalu pun pernah panjat mana-mana bukit, korang akan tahu betapa sukarnya untuk buat perkara tu. Nak kalau tak ada latihan. Bella ni, dia punya semangat yang luar biasa. Dia join 1-2 sesi di tepi hiking, lepas tu terus berjaya tawan Gunung Kinabalu. Itu wanita luar biasa yang pernah buat Bella. So I really have to give it to her lah. Saya rasa kalau tak ada bandingan ni, mustahil kita akan berada di sini. Dan pada masa yang sama, tidak dilupakan mana doktor adalah di sini. Dr. Arsyad, pengasas Prima Valley, Ami memang berada di depan saya. The whole team of Prima Valley, mereka sporting sangat. Sebab yalah, selalunya apabila idea luar kotak yang pelik-pelik ni dibuat, selalunya kena tolak mentah-mentah. Tapi bila kita cadangkan mereka terima seadanya, saya paling penting sekali tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik yang tolong membeli produk Prima Valley, yang sanggup buat live. Saya dan Bella selalu kongsikan video-video yang lawak-lawak korang buat, yang saya agak terkejut dan teruja juga. Korang buat live session, buat AI editing yang saya pun tak reti nak buat. So really it's because of baiklah. But it's really because of you guys lah. Terima kasih. So saya nak ucapkan terima kasih paling utama kepada Bella, kepada tim Prima Valley, dan yang paling utama kepada tuan-tuan dan puan-puan. Limbas nanti tanya soal spesifik. Terima kasih. Okey, terima kasih YB Syed Saddiq. Untuk tadi saya tanya pengalaman jadi duta, betul? Pengalaman jadi duta. Next question, YB Syed Saddiq kita dan Kak Bella Stilah kita naik. So, saya nak tanya, apa experience pakai baju kurung? Apa cabaran? Orang kata cabaran naik gunung pakai baju kurung dan juga baju Melayu. Alright? Kita mulakan dengan Kak Bella Stilah kita. Okey, Bella rasa bila pakai kain tu lah, sebab sebenarnya ingatkan memang terlalu sejuk, so memang pakai berlapis-lapis, lepas tu pakai baju kurung. Jadi bila baju kurung, kain tu agak terhad langkah tu, jadi bila terhad kita rasa lebih penat kat situ. Lepas tu rasa dia macam mana, kat luar kita rasa sejuk, tapi kat bahagian dalam kita rasa panas. Ada rasa macam nak sakit, tapi sebabnya kita ada YB Syed Saddiq, tak perlu kau ubat lah. So saya berterima kasih jugalah. Sebab ada masa-masa bila rasa macam ini macam tak boleh ya. Boleh. Tapi dia tunggu. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau memang YB yang bersendirian, Bella rasa dia memang cepat dah sampai ke puncak. Tapi dia sentiasa tunggu Bella. Thank you so much. Macam mana saya nak jawab kalau Bella jawab macam ni? Tidak fokus. Saya ingat apabila kita dalam proses nak panjat Gunung Kinabalu, ada ahli keluarga saya, ada kawan-kawan saya yang hubungi saya kata, betul ke korang memang daripada bawah sampai ke puncak, bukan setakat ke laban rata ya, sampai ke puncak pakai baju Melayu dengan baju kurung? Ke korang macam pakai baju sukan, tengah-tengah korang tukar photoshoot, lepas tu naik tukar balik? Saya terus ambil gambar, video Bella di sebelah saya. Saya pakai baju Melayu ni sejujurnya taklah begitu susah, kerana yalah material memang agak sedap, sejuk. Lepas tu nak langkah senang. Bayangkan Bella, dah lah kaki dia comel. Satu langkah saya bersamaan 3 langkah dia. Tapi dengan pakai baju kurung, nak langkah tu tak senang. Dan kalau korang tahu langkah nak naik Gunung Kinabalu tu, nak apabila daripada Laban Ranta, kita kena bangun pukul 3 pagi untuk hiking 2-3 jam sampai ke puncak. Dia kena langkah-langkah yang agak besar. Tapi Bella steady all the way. Saya jadi saksi hidup daripada bawah sampai ke atas. Dia tak tukar pun baju kurung dia pakai all the way dan berjaya tawan Gunung Kinabalu. And that's Bella Stilah for you. Saya rasa
I mean it's serious lah. Saya tahu banyak kawan-kawan saya bersenam setiap hari pun. I mean to be able to do that, it's not easy lah. Dan apa yang Bella kata betul je. Saya rasa bila kita naik kita tak rasa penat sangat, because it was very fun. Dia kadang-kadang saya buat lawak hamba, kadang-kadang Bella menyanyi pula. Bila menyanyi, dia menyanyi okey je cuaca. Saya menyanyi hujan je. So lepas tu saya datang dia menyanyi, saya menari macam robot. But it was a very fun and exciting experience. Di antara kita, daripada bawah sampai ke atas, ada seorang dia yang akhirnya perlu diangkat oleh abang-abang macho daripada Sabah. Di antara ada di depan, tapi saya tak beritahu lah, kesian. Tapi it was a very fun experience. Saya memang harap sahabat-sahabat kalau ada masa daripada nak berjelajah, pergi bercuti ke luar negara, take time to visit the beautiful places in Malaysia. Ni advertisement semangat melancong di Malaysia. Terima kasih. Alright, so that's the last question yang kita tanya untuk YB Syed Saddiq dan juga Kak Bella Astila. Alright, so last kali saya nak minta Kak Bella Astila dan juga YB untuk bagi sepatah dua kata kepada pengunjung Prima Valley kita yang sanggup datang daripada Johor Bahru, daripada Singapura pun ada, daripada Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan. Tepuk untuk anda sampai sekarang. Alright, so saya nak Akak dan juga YB bagi sepatah dua kata untuk para pengunjung kita dan bagi baju kurung ni, bagi tahu macam mana rasa bila pakai baju kurung ni. Untuk YB, macam mana rasa bila pakai baju Melayu. Alright, so silakan. Sebenarnya Bella bersyukur sangat-sangat untuk tahun ini Bella bersama Prima Valley. Untuk orang yang mengenali Bella dari dulu, Bella memang suka pakai baju kurung. Daripada zaman belajar, Bella suka pakai baju kurung. Jadi bila di Prima Valley, lepas tu Bella banyak buat aktiviti. Lepas tu bila Jawi tak ada masalah, sebab Bella suka. So apa yang kau nampak memang kita pakai all the way, macam tak sempurna apa semua. And sangat selesa, tak ada apa masalah, Bella rasa tak panas. Jadi sebab tu Bella sendiri dengan family untuk raya tahun ni kita pergi Prima Valley. And macam cakap lah, terima kasih Prima Valley atas peluang ni. Dan untuk gandingan bersama dengan YB Syed Saddiq pun sebenarnya Bella bersyukur sebab dia willing to do all this with me dengan juga tim Prima Valley. Sebab banyak juga yang saya lalui sebelum Prima Valley ni, and banyak juga orang kata offer daripada brand-brand lain. Jadi saya anggap bersama dengan Prima Valley, lepas bila dia berjadi macam ni, saya anggap dia adalah rezeki dan jodoh saya bersama Prima Valley. And thank you so much. Lampu hijau. Dia dapat lampu hijau dulu. Kalau tak dia senyum-senyum sekarang, depan ni habis dia kena marah. Bella dia penyabar dia luar biasa. Berapa yang ramai orang tidak tahu. Ramai orang ingat yang kita plan semua ni tak. I can tell you memang tak scripted, tak plan. Memang kita buat semua secara kita bincang tepi nanti lah. Tapi ada satu cerita yang saya rasa ramai orang tak tahu, yang saya pun baru tahu beberapa hari lepas. Tapi bila saya dengar tu, ada orang ingat marah tak, saya ketawa tak habis bila dengar cerita tu. Bagaimana kolaborasi saya dengan Bella ni boleh bagi dalam Prima Valley? Awal-awal Bella seperti biasa, the Iron Lady which is, dia memang duta pertama bagi Prima Valley. Saya hanya duta dalam parlimen je lah, buat kerja kat parlimen. Satu hari saya dapat panggilan daripada Bella. Kata, Saddiq, ada satu brand ni nak buat photoshoot raya bersama. Nak buat ke tak? Saya tanya, serius lah. Lepas tu sejujurnya saya tak tanya brand apa, saya memang letakkan kepercayaan penuh ke atas Bella. Dia kata, okey lah, satu hari je. Okey, boleh. Satu hari. Lepas tu saya tak ada tanya apa, nak buat apa photoshoot. Okey, hari tu saya free. Sebaik saja selepas parlimen tamat, saya kata okey. Apa yang saya tidak tahu pada masa tersebut, saya merupakan ini Bella nanti malu-malu, saya merupakan pilihan nombor 4 bagi Bella Astila. Dia dah call 3 orang dulu.
Jangan campak. Kesian kalau kasi nanti. Siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita bincang tepi lah kan. Kita kena tanya Bella, tak ada tanya saya. Nah, saya tahu lah dengar macam, tapi selepas tu bila kita dua berbincang, itu ketentuan Allah. One way or another, pilihan nombor 1 ke keempat ke, akhirnya kita berdua yang berada di atas pentas. So, nombor 1 ke nombor 10, nombor 1 ke nombor 10 tak penting. Yang penting adalah pengakhirannya. Sebenarnya memang macam YB cakap, Bella rasa memang takdir. Sebab yang pertama tu saya tak perlu mention lah, pun artis juga. Tapi masih baik, cuma dia tak dapat buat. Memang last minute. The next day Bella photoshoot seorang. Kalau perasan Bella ada photoshoot baju pengantin, sepatutnya dengan pasangan tu. Tapi dia tak dapat datang. Jadi alamak, macam sedih lah tak dapat buat semua. Takdir. So yang kedua pula, yang kedua tu dia ada flight ke Sabah. Dia nak buat tapi dia dah ada kontrak ke Sabah. Dia kata boleh tak tunggu. Alright, so kita akan boleh agak ambil gambar. Jangan risau. Ambil dah 10 gambar sekali pun boleh. Jangan risau. YB dengan Kak Bella kita ada dekat sini, okey? So, saya minta abang Kak untuk beri laluan dulu, boleh? Okey. Alright, minta abang Kak untuk beri laluan dulu. Kak Bella kita akan turun dan juga YB kita akan turun juga. Mic tu. So tu yang dekat atas, yang ni dekat belakang. Okey guys, berikan laluan duit. Tu yang dekat atas. Penuh. Sambil belajar berjalan. Boleh ambil gambar sambil berjalan boleh. Hai. Okey guys, beri laluan. Okey Kak, nanti akak dah kenal lah. Siluan. Puan, minta laluan Puan. Minta laluan. Okey, minta laluan. Sekali untuk laluan guys. Okey, beri. Yang mana nak bergambar?